Tahu tak, pada 28 September 2025, di Sichuan, China, seorang pendaki lelaki berusia 31 tahun sedang melakukan pendakian di puncak Nama, sebuah gunung yang megah dengan ketinggian melebihi 17,000 kaki. Pendaki tersebut hampir sampai ke puncak dan berada di kawasan yang dikelilingi oleh pemandangan glasier yang menakjubkan. Namun, dia telah melakukan satu kesilapan yang membawa pada. Dia dilaporkan telah membuka tali keselamatan miliknya semata-mata untuk membetulkan kedudukannya bagi mendapatkan gambar atau rakaman video ketika dia berada di tepi kawasan retakan ais. Ketika sedang sibuk melaraskan kameranya, lelaki tersebut tiba-tiba hilang imbangan di atas permukaan ais yang sangat licin itu tanpa tali keselamatan yang mengikatnya dan tanpa peralatan seperti kapak ais untuk memberhentikan. Dia terjatuh ke bawah cerun ais menegak setinggi lebih 200 meter itu. Detik-detik ngeri itu dirakam secara tidak sengaja oleh rakan-rakannya melalui video yang kemudiannya menjadi viral. Menunjukkan pendaki itu meluncur turun dengan kelajuan yang tinggi sebelum hilang di sebalik awan tebal di bawah. Pasukan penyelamat segera bergerak ke lokasi. Namun disebabkan altitude yang tinggi dan permukaan puncak yang agak teknikal, usaha pencarian menjadi sangat sukar. Hanya selepas beberapa hari, barulah mayatnya berjaya ditemui dan dibawa turun. Kejadian ini mengejutkan komuniti pendaki dunia kerana mangsa bukanlah seorang pendaki yang baru, tapi dia tewas hanya kerana satu keinginan kecil untuk mencipta kandungan media sosial yang menarik. Nak dijadikan cerita, di sebalik tragedi ini, apabila pihak polis memeriksa semula peralatan dan kamera mangsa selepas mayatnya ditemui, rupa-rupanya gambar yang cuba diambilnya sebelum dia terjatuh itu langsung tidak sempat dirakam dengan baik. Sebaliknya, kamera tersebut hanya sempat merakam satu video pendek yang menunjukkan kakinya tergelincir di saat dia sedang tersenyum memandang kamera. Sehingga kini, puncak Nama ditutup sepenuhnya kepada semua pendaki sementara pihak berkuasa menyiasat protokol keselamatan.谁的？我操！喂！